Salam sejahtera yang dihormati guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk kepentingan disiplin diri dalam kalangan murid. Hadirin sekalian, pernahkah kita terfikir mengapakah ada murid yang berjaya dan ada yang ketinggalan? Jawapannya mudah, iaitu kerana disiplin diri. Disiplin merupakan kunci utama kejayaan seseorang murid. Hadirin yang dikasihi, kepentingan disiplin diri yang pertama ialah membentuk sikap bertanggungjawab. Murid yang berdisiplin akan sentiasa menyiapkan kerja sekolah tepat pada waktunya. Sebagai contoh, seorang murid yang mengikuti jadual belajar akan lebih bersedia menghadapi peperiksaan. Hal ini menunjukkan bahawa disiplin membantu murid menjadi lebih teratur dan bertanggungjawab terhadap tugasan mereka. Selain itu, disiplin diri juga meningkatkan pencapaian akademik. Murid yang berdisiplin akan memberi tumpuan semasa guru mengajar dan tidak mudah terpengaruh dengan gangguan. Mereka juga bijak mengurus masa antara pelajar dan bermain. Kesannya mereka akan lebih mudah memahami pelajaran dan seterusnya memperoleh keputusan yang sangat cemerlang. Hadirin sekalian, selain itu, disiplin juga membentuk sasiat diri yang sangat baik. Murid yang berdisiplin akan menghormati guru, mematuhi peraturan di sekolah dan berkelakuan sopan. Sebagai contoh, mereka akan datang ke sekolah tepat pada waktunya dan sentiasa berpakaian kemas. Sikap ini bukan sahaja disenangi oleh guru, malah contoh kepada rakan-rakan yang lain. Hadirin yang dikasihi sekalian, kesimpulannya, jelaslah bahawa disiplin diri amat penting dalam kehidupan murid kerana dapat membentuk sikap bertanggungjawab, meningkatkan pencapaian akademik serta membina sasiat diri yang baik. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengamalkan disiplin dalam kehidupan seharian demi mencapai kejayaan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.